jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman korang. Sebelum tu korang, kali ni kita nak buat paranormal di bawah rumah saya yang keras. Kata orang, saya dengar cerita dari orang cakap bawah ni keras sikit. Jadi kalau korang ternampak apa, korang tolong apa kat saya. Saya ingin tahu apa yang keras-keras kat sini. Jadi saya nak buat paranormal dengan kawan-kawan saya, Rania dan Ica dan adik saya. Saya nak buat dengan dia ni. Jadi jangan lupa like, subscribe dulu. Hai guys, kali ni saya nak kat sini kan tempat keras sikit. Jadi nak buat apa-apa tak boleh lah. Jadi korang, sebelum tu kan korang, saya nak lanjut lagi video ni. Kalau korang ada apa nampak, korang tolong abah sangat kat saya. Jadi sebab sini tempat ni keras sikit, bawah flat. Ini bawah flat, jadi kan bawah-bawah tu kan ada hutan sini. Hutan ni memang keras sikit. Keras sangat. Jangan buat main-main. Weh, kalau benda tu ada macam mana? Kalau benda tu ada nak cakap apa? Tak lah. Betul nak buat? Betul Han nak buat paranormal? Betul? Nak buat kan? Betul nak buat paranormal? Tak tahu. Tak betul. Tak nak ah. Ya, nak. Nak. Betul. Okey. Dia dah cakap besar. Tak takut lah ingat. Sekali kau bagi pocong penakut. Pocong haram. Pocong. Hang ni. Juri. Okey korang. Sorry, kamera rabun sikit. Ni hutan je. Ini ada banglo besar sangat. Tapi ada orang duduk dah. Duduk. Yang ni ruang